Assalamualaikum korang dan selamat sejahtera. Aku baru je on. Tak adalah baru on, aku dah lama dah ni on. Pasal aku set up sikit kan. Tapi itulah, selalunya aku on, order masuk. Order terus masuk. Ini tak masuk-masuk. Dalam 5 minit juga aku on, tak masuk-masuk juga order. Aku pun dah lambat ni. Sekarang dah pukul 2 lah. 2 suku lah. Alhamdulillah, masuk order. Cantik. Apa ni, grab food? Kebab Sultan. Oh lama. Sultan guys, kebab Sultan. Kode detail 586 belum lagi lah. Ni Shopee. 1 hour later. 586. Terima kasih. Okey, sama. Kena ambil gambar, lupa. Dia letak sengit je tak tumpah. Risau kat aku. Customer cakap dekat note dia meja di entrance. Maknanya kat sini lah. Dia dah tu. Ada makanan lain kat sini. Gambar dulu. Deliver. Alhamdulillah. RM4. So kita cari next order. Ramalan cuaca hari ni pukul 3 hujan. Sekarang 2.35. Pukul 3 sampai pukul 8. Ramalan je lah. Jangan percaya sangat Macam semalam. Semalam dia tulis ramalan pukul 12 hujan. Sekali aku fikir tak payahlah buat rap macam tu. Sebab dia cakap pukul 12 hujan. Time tu dah pukul 11 tu. Aku fikir tak payahlah buat. Sekali sampai ke petang, sampai ke sudah tak hujan. Semalam bercerita lah. Tapi hari ni nampak jugalah mendung. Cuaca nampaklah mendung. Semalam memang panas je guys. Dia pun nak hujan. Tapi hari ni order agak slow Selalunya aku on je terus masuk. Ini take time juga nak masuk order ni. Alhamdulillah order masuk. Tengok dulu order apa. Cakui hujan panas. Macam aku pernah nampak tadi. Yelah yang tadi tu. Okey, hantar dekat mana? Kasadana Resident. Okey, order yang berharga RM4.20. Oh, makin menaik. Tadi RM4, ni RM4.20 lah. Boleh lah guys, daripada tadi. Nombor berapa? 388. 10 lah. Saya tanya diri Saya lupa kena ambil gambar. So aku ambil tadi dalam 500 meter kot. Hantar 1.8 kilo tadi. So dalam 2 kilo lebih dengan berharga RM4.20. So kira okey lah kan. Betul tak? 2 kilo lebih RM4.20. Okey lah. Kau nak apa lagi kan? Alright, dan nak sampai ke rumah customer yang kedua. Sabar. Dekat lobby saja. Lobby saja. Tak, saya tanya. Naik atas. Oh, boleh naik ah? License bang? Oh, boleh naik guys. Kan tak boleh naik. Belakang bang. Belakang ah? Okey, thank you. Ke sini je. Mak, dah lah. Claim betul-betul sebelah ni. Harap tak kena claim lah. Mak, orang pun tak ada orang jaga. Mana tadi? Lupa dah. Boleh masuk ke? Mana guardnya? Ni kunci. Okay, thank you. Sedap pula buah cakui. Ada order cakui Ada order cakui kan? Okay, terima kasih. Tengok guys, cuaca dekat KL pun okey. Awan pun okey. So harapnya lambat lagi lah nak hujan. Lift dah sampai ke? Aku ingin nak singgah kedai sekejap lah. Nak beli air lah. Kehausan aku. Ada kedai runcit dalam sini. Alamak, baru nak beli air. Tapi order masuk lah guys. Kat mana ni? Original Penang Char Kway Teow. Oh,
Char kway teow pun ada original Penang. Yang kan nasi kandar je. Original tengok. Original lagi. 2 kali dah. Original Penang char kway teow. Tu mak. Dalam ni kot. Mak. Kalau dalam ni kita kena hati-hati. Kita kena tengok order detail dulu. Chicken egg, fish cake, fried noodle, okay. Chicken egg. Okay, so tak ada benda-benda yang non halal. So kita boleh ambil. So original. Asal aku tu habis-habis cakap original ni. Original. Ha, ni dia. Ini ya. Okey ya. Ya. 771 kan? Ya. Okey. Okay, thank you. Welcome. Oh, RM8 lah guys order tu. So maknanya dia agak jauh juga RM8. Berapa kilo? 8.2 kilo. Alright geng. Dah sampai rumah customer yang ketiga. Depan sana dalam ah. Okay, thank you. Kita tengok dulu ada cakap berapa tak. Dia tak ada cakap berapa. So kita arrive dulu. See. And then kita call. Hello, saya dah sampai. Blok B Blok B. Okey, saya turun. Okay. Alright. Alhamdulillah RM8 guys. Okay. Habis bau char kway teow bagi aku. Alhamdulillah. Aku baru nak singgah 7E. Ke Speedmart ke kan? Kita ada Speedmart. Tapi order dah masuk lah. Double order guys. Alhamdulillah. Itu Syah sikit. Order apa kait itu? Universal Bakehouse dekat Ampang. Okay. Mi tarik Jalan Sultan dekat Ampang juga. Berapa harga dia? RM6.20. Alhamdulillah guys. RM6.20 kan. Dah lama aku tak dapat apa? Dah lama dah aku tak dapat order yang berharga belah-belah ringgit ni. Alhamdulillah. Alright, dah sampai. The Campus nama tempat ni. Tempat apa lah? Tempat belajar ke? Kan biasanya kampus ni belajar lah. Universal Bakehouse mana? Kona tak? Okay, terima kasih. 572. Okay, thank you. Order is ready. I've checked. Next, dekat Mi tarik Jalan Sultan. Tapi style juga tempat ni. Dia punya kedai-kedai sini semua yang kita tak pernah lah, jarang ada lah kan. Macam bukan macam standard, macam ada apa KFC ke McD ke kan. Macam benda normal, apa T-Life ke. Ni benda-benda yang kita tak biasa nampak. Dia orang punya kedai lah. So bagi aku okey lah. Style lah. Macam kalau nak dapat lepak kan, nak try something new, boleh lah pergi sini. Cuma adalah caji tu biasa kan. Tapi itu pun satu kedai yang aku tahu, yang aku pernah tengok. Caji je. Yalah yang aku tak pernah tengok. Ingatnya aku tak depan lah. Sebab beg aku yang ni buka-buka je bau kway teow. Aduh, orang ni dah lah order kek kan. Apa, order benda-benda yang bakery kan. Risau orang kek dia bau kway teow lah ni. Tak pasal aku juga yang kena. Alright, dah sampai. Ni tarik Jalan Sultan ni. Alright. 356. Ya, 356. Oh, ada dah. Oh, sorry. Dah record. Okay, terima kasih. Ni mi kan. Oh, banyak bayar set mi ni. Tak boleh goyang-goyang ni. Sebab dia mi, dia berkuah. So nanti
kemungkinan dia boleh apa, plastik kuah dia boleh pecah kan kalau kau berlagu-lagu kuat-kuat sangat tu. So aku kena bawa dengan berhati-hati. Tengok berapa kilo? 4 kilo. Okey, boleh lah. Alright. So ini dulu air bawah saja. Ada meja letak? Okey, thank you. Ni order yang nombor 356. Rasa yang tadi tu 356 tu. Alright. Next dekat Skyview. Skyview ke Skyview? Aku fail sikit bahasa Inggeris ni. Aku rasa Skyview lah. Aku panggil dia Skyview lah. Skyview Residence. 10 kilo Mak Datuk. Guys. 10 kilo guys. Tapi ingat kan apa? Tapi ingat kan apa aku cakap? Dah hantar, dah ambil 2 order. Dah jalan 4 kilo 2 kilo kan. Rupanya dapatlah 5 kilo ke 6 kilo. Okay, thank you. Rupanya kena sambung lagi 10 kilo guys. Aduh. Okay guys, dah sampai nanti aku sambung. Hui, tak kajet aku. Hui, mana tu? Sama aku nak tergolek. Tak tahulah kalau korang masuk dalam kamera ke tak masuk dalam kamera ni. Tapi tadi ada budak dia sepak bola kena aku. Tak kena aku lah, kena box belakang aku ni lah. Sama tak kuat bola tu. Kalau kuat boleh tergolek tu aku. Oh, okay guys. Setelah 10 km perjalanan, akhirnya sampai juga. Cuaca pun dah gelap. So mungkin ni second last aku lah. Lepas ni aku my destination ke rumah aku. Hantar makan kat lobi. Oh, okay, terima kasih. Wah, asal dia belah kanan ni. Betul-betul macam luar negara lah. Sini ke lobi ni? Canggih gila lobi tu. Ni lobi ke pun? Ni lobi ke? Dia show meet at lobby. Okay, so kita kena call lah. Sebab dia cakap meet dekat lobby. Dia macam lah lobby dia. Ni memang boleh duduk di sini. Boleh duduk eh? Rakyat duduk. Oh lama. Dia macam CJ. Okay. Okay, sama. Okay, jangan lari-lari lah. Okay. Aduh, tak payahlah nak lari-lari. Relax lah. So, kita usah dulu kita dah dapat berapa. RM30. Oh, ada tips lah. Siapa tips? Alhamdulillah. Usah sikit. Oh, yang ni. Siapa yang tips? Thank you for the tips kepada customer yang duduk dekat Pandan Jaya. Bayu Pandan Jaya. Terima kasih, terima kasih. Aku akan my destination ke rumah aku. Sebab cuaca dah nak hujan. Dari sini nak ke rumah aku 16 kilo. Harapnya dalam perjalanan tu adalah order yang terakhir ni. 16 kilo kot, takkanlah tak ada. Betul tak? Alhamdulillah guys. Masuk order yang terakhir aku. Ambil dekat The Garden. The Garden Mall. Okay. Dia dekat atas ni je kan. Coach dekat River G. Apalah, kita tanyalah. Kita macam ni kan. Kita lawa siul kala dia Lamborghini urus. Apa tadi aku cakap? Kita tanya elok-elok boleh tak nak parking kejap sebab kita nak ambil kat coach je. Bukannya nak ambil makanan. Harap dia bagi lah. Ke tak tanya? Tanyalah. Kak, coach kat mana? Tingkatnya juga Level yang sama. Sepatutnya dia kat depan tapi dia dah pindah pergi ujung sebelah sana. ujung sebelah sana. Oh, parking sini je tak apa boleh? Kita tak tengok. Okey. Safe.
Hello. Grab Express. Hantar mana pergi mana? Ke Sogo. Okay, thank you. Okay. Mak guys pergi Sogo lah pula. Kira kan hantar KL ke rumah aku ke. Ni kena masuk KL tu aku malas tau. Aduh. Macam. Tapi beg ni besar lah. Muat ke? Dah lah beg. Beg belakang tu ada bau kuih tiaw. Kau tengok guys. Aku kerja buat Grab je guys. Tapi aku boleh pegang beg coach ni. Jangan main-main. Original punya beg tau. Kau ada? Gurau. Motor aku selamat ke? Tak kena claim kan? Jangan claim motor aku. Harapnya muat lah beg aku kat belakang ni. Macam tak. Macam muat. Enggak muat. Tak apa. Tak muat kita tak depan. Korang jangan kecam aku Aku tahu beg ni mahal. Tapi aku letak kat depan je. Dah tak muat nak buat macam mana kan? Hantar dekat Sogo pula tu. Aduh. Weh, kalau hujan macam mana guys? Weh, aku kena cepat ni. Baru aku terfikir. Kalau hujan ni, pisang tu. Dah lah beg mahal ni. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan hujan. Okey geng. Aku baru je hantar dekat coach tadi. Kita ada masa lagi. So kita tamat destination lagi lah. Ke rumah aku. Aku lupa nak tekan rekod tadi sebab kelam kabut. Aku tunggu dekat entrance dia. Dia dekat entrance Sogo, entrance Rawangi. So aku tunggu lah dekat belakang taxi tu kan. Pasal aku tunggu, aku call, rupanya dia cakap, oh masuk dalam ni je. Coach kat depan ni. Aku pun satu tak nampak coach kat depan pintu masuk dulu je. Ni pun aku gamble je parking sini. Risau kan ni dah kawasan KL. Dekat apa senang kena saman orang cakap. Kalau kau tak parking dekat petak motor, sekejap je kau kuasa saman. Okay guys, kalau ada lah. Kalau tak ada, okay sampai sini je video aku. Allahu Akbar. Subhanallah. Harap semuanya dipermudahkan lah Okay geng, aku pun dah nak sampai kat rumah aku. Order tak masuk-masuk. Maknanya tak ada order lah tu kan. So aku end video aku kat sini lah Terima kasih korang siapa yang tengok daripada awal sampai habis. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Okay, jumpa korang dekat video yang akan datang insyaAllah. Harap korang semua stay safe, dimurahkan rezeki selalu. Okay, ciao.